Hai murid-murid, hari ini kita lihat pecahan untuk tanda 4, 5 dan 6. Kita akan buat pecahan tambah, tolak, darab dan bahagi. Saya akan ajar cara yang mudah untuk jawab empat-empat soalan ini. First thing, kita buat soalan 1 untuk pecahan darab. Tak semestinya kita kena samakan penyebut. So kita boleh buat cara silang. So 1 darab 5, 5. 3 darab 2, 6. So sekarang kita tambah, dia akan jadi 11. Yang bawah 5 darab 2, 5 darab 2, dia akan jadi 10. So jawapan untuk tambah 11 per 10. Untuk tolak sama juga. 3 darab 2, 6. 1 darab 5, 5. So, sebab operasi tolak, kita gunakan tolak. So, 6 tolak 5, jawapan dia 1. Bawah masih kita darab. 5 darab 2, 10. So, jawapan dia 1 per 10. Bagi darab pula, lagi senang untuk darab. Terus 3 darab 1. 3 darab 1, 3. 5 darab 2, 10. So jawapannya 3 per 10. So untuk bahagi, kita darab silang, terus tulis jawapan. So 3 darab 2, darab 3 darab 2, 6. 1 darab 5, 5. So, senangkan nak buat pecahan? Murid-murid, senangkan teknik ini. Nak belajar banyak lagi teknik? Hubungi kami di nombor di bawah ini.